Hari ini ialah karnival Ramadan sempena 100 tahun Masjid Al-Hasan Kampung Berhala Gantang. Dalam tu diadakan pelbagai majlis lah. Ada pameran, ada persembahan dan perasmian. Sempena juga dengan akikah perdana hari ini. Binaan asal Masjid Berhala Gantang yang dibina pada tahun 1926 selepas bah besar, dan masa itu binaan dia cara macam ni lah, tanpa paku dan sebagainya. Ada gambar lama yang kita ambil dalam pameran ini. Kita tengok situ Masjid Berhala Gantang dibina pada tahun 1926 dengan masjid sekarang dinamakan Masjid Al-Hasan. Pusat ilmu sejak 1800 lagi. Nama penuh Berhala Gantang tu masih diperdebatkan. Dinamakan Masjid Al-Hasan bersempena dengan Tuan Guru Haji Hassan yang buka pondok besar di sini dulu. Di sini ada sejarah ringkas dia. Kampung Berhala Gantang, masjid, tapi dia pernah melalui banjir pada tahun 1971 dan 2014 sebenarnya. Dan itu masjid yang daripada atas tapak, itulah masjid yang lama tadi, di atas tapak tu, atas tapak Masjid Al-Hasan yang sekarang. Tapi untuk tahun ini dijangka akan siap sebuah masjid juga, Masjid Al-Hasan, yang bernilai 5 juta. Ada evolusi masjid daripada tahun 1926 kepada 2026. Tapak pembinaan masjid baru Masjid Al-Hasan Kampung Berhala Gantang, daripada bangunan yang lama tadi kepada bangunan ini, dan dijangka siap pada September 2026 ialah masjid ni. Ini Masjid Al-Hasan yang dijangka akan bebas banjir. Sebab masjid lama tu dia kena bah besar pada tahun 1971, dan ini akan siap nanti, akan dimanfaatkan oleh penduduk setempat.